Lelaki ada 3 benda you kena provide. No discussion, no 50-50. Tempat tinggal, tak kisah salah kau nak beli rumah ke atau kau nak sewa. Nombor 2 is makanan. Nombor 3 is pakaian. Yang ini kita sediakan. The rest tu, kalau isteri nak support, boleh. Ramai orang macam dia orang berpisah kahwin ni sebabkan ekonomi tu sendiri. Apa pendapat saya? So kufu bukan dari segi gaji je. Ada orang salah. Dia kata, alah, gaji aku RM5,000, gaji kau RM4,000, kita sekufu. Tidak. I never felt gaji tu cukup. I tak pernah rasa pegang gaji banyak ni, oh banyak ni duit, banyak benda boleh buat. Tak. In my mind is always about I need more for my family. Bahaya ke tidak kita pakai credit card ni sebenarnya? Sebab kebanyakan orang dia akan cerita pasal credit card yang buruk bila dia orang tercedok. Betul tak? Belanja tak boleh bayar. Credit card ni sama je macam credit facility yang lain. Ya you berhutang, ya you meminjam. Tapi benda tu hanya akan jadi jahat kalau you tak tahu guna dia betul-betul. You tahu tak, setiap orang yang menunjuk tu, yang ada iPhone 14 Pro Max, kasut dia kasut buruk. Yang ada kasut baru tu, beg tangan dia beg tangan lama. Yang pergi vacation, pergi overseas tu, kerja di rumah dia rumah kecil je. So kita cuma akan tunjukkan benda yang kita rasa I'm a winner in this area.